Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi yang cerah. Okay, hari ni berturun berdua bersama Anas di depan. Dia menggunakan 3 joran. Mungkin dia nak casting air besar kan. Dia bawa gewang tu. Nak casting 9. Okay, ni kita try kejap. Udah hidup. Mantap, ada unga-unga besar bas nak bagi. Okay, nanti ada ikan aku update. Akhirnya first of the day. Ikan pertama, adakah 9? Mari kita lihat. Alhamdulillah. 9 yang pertama. Pak Gimang ke apa tu dah hidup jalan. Apa ni? Kerapu ni Nas. Kerapu tak? Sauk. Kasih sauk. Nas, Pak Nas. Tak naik dul. Tak apa. Lain Nas. Kasar babe. Sedapnya. Alhamdulillah. Joran aku nanti dulu. Biar dulu. Bobok babe. Pulang kabut sikit. Kerapu babe. Besarnya kerapu Nas. Besar siap. Biru lah. Baiklah siap. MVP lagi Nas. Dia tak boleh naik bot sini. Alhamdulillah, rezeki besar siap. Mantap. Ikan penan. Dia tekan. 9, alhamdulillah udang. Telan. Lepang kau mati. Lepas sendiri. Okay, sekarang pukul 1 tengah hari geng. Kita main lanjut pula berkendih. Sementara air mati ni. Kita main berkendih. Hadika kau boleh. Lepas. Wadur. Gemuknya wadur dia. Mantap. Kau cakap wadur. Anak. Wak tompel babe. Tu dia. Alhamdulillah. Apa tu? 9. Itu dia. Tak apa. Comel-comel dulu. Mantap. Lucu ke? Ada. Sarjan rupanya. Dulu Kang. Wadur lah. Jangan lekat. Nasib curi umpan je. Bawa kecil betul. Ya Allah, comelnya baru hidup kesian. Okay, dah sampai jeti. Okay, hasil kita tak banyak hari ni Lepas-lepas lah untuk buka ni. Ada belukang, ada 9, 4, duri, tompel. Ni besar bas. Kerapu besar. Bersama Anas di depan. Okay, inilah video kita. Jumpa lagi next video geng. Bye bye. Assalamualaikum.